Assalamualaikum. Selamat datang ke Kedai Pak Lee. Ingin Pak Lee perkenalkan menu yang kami akan niaga pada minggu hadapan, insya-Allah. Dan antara menu yang kami perkenalkan adalah nasi kuning, di mana boleh dimakan bersama dengan sambal ikan bilis ataupun kari ayam. Bersama juga lauk yang lain, ayam masak kicap pedas dan juga kari udang. Untuk menu tambahan kami ada kuih tiaw yang kami kuih tiaw sup. Kami ambil olahan daripada sebelah Thailand dengan Vietnam. Ini kami perkenalkan buat pertama kalinya. Dan juga ada sampingan menu yang lain seperti nasi impit dan juga pulut kuning. Assalamualaikum. Hari ini saya berada di rumah Pak Lee Taxi, yang mana saya sedang menikmati nasi lemak kuning berlaukkan kari ayam ya. Jadi saya lihat dekat sini ramuan dia cukup sempurna dengan rempah ratus dia. Kemudian ikan bilis, kacang, timun, cukup sempurna lah. Yang mana kalau diikutkan kita mampu bayar lah, mampu menjamu selera. Rasa dia memang sedap. Memang berbaloi dengan harga mampu bayar lah, insya-Allah. Memang sedap. Assalamualaikum. Saya berada di warung Pak Lee yang terletak di Jalan Kebun. Hari ini saya akan mencuba kuih tiaw teng yang menunya berasal dari campuran Thailand dan Vietnam. Dia macam sup and ada kuih tiaw, fish cake and ayam. Nampak sedap. Sekejap saya rasa dulu. Sekejap. Memang sedap. Rasa dia sedap. And siapa yang tak datang ni memang rugi. So kalau free tu singgahlah ke warung Pak Lee. Bagi anda yang ingin merasai masakan kami, boleh dapatkan di alamat yang kami berikan pada waktu pukul 7 pagi sehingga 12.30 hari. Dan dijemput ramai-ramai untuk merasainya bagi mendorong saya untuk terus berniaga. Terima kasih.